Sebiji lampu solar ni dia boleh cover kawasan yang luas. Lampu ni saya dah repeat kali kedua. Sebelum ni saya pasang dekat sini. Waktu malam kalau korang tengok cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh cover kawasan yang luas. Dan lampu ni dia boleh nyala dengan automatik bila waktu malam. Jadi waktu nak tinggal rumah saya tak risau sebab lampu ni dia nyala dengan sendiri. Yang ni lampu solar guys. Lampu yang cas guna cahaya matahari. Pasang banyak-banyak biji, tak payah nak risau bel tinggi sebab waktu siang dia automatik cas bila ada matahari. Bila malam pula, bila tak ada cahaya matahari, dia akan automatik nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak balik rumah semata untuk buka tutup lampu ni sebab dia nyala dengan sendiri. Rumah korang akan sentiasa cerah macam ni. Setiap malam dia akan nyala dengan automatik selagi waktu siang dia cas guna cahaya matahari. Yang ni harga bajet tau, tapi korang dapat lampu saiz besar macam ni. LED pula penuh bahagian lampu macam ni. Tengah ada, kiri kanan ada, atas pun ada. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh maintain pula cerah macam ni dengan lama sebab bahagian dalam lampu ni dia pakai bateri saiz besar. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, nak jimat bil elektrik, nak cari harga bajet tapi lampu saiz besar macam ni, korang boleh check yang model ni. Yang ni kali kedua dah saya repeat. Yang ni paling baloi untuk korang pasang gantung dekat tiang lampu. Lampu solar yang murah ni korang boleh check dekat link video.